Dan apa yang berlaku kepada Sudan selepas pada berakhirnya Sudan Selatan ini, tuan-tuan, ialah Sudan kehilangan punca sumber ekonominya yang utama, iaitu sumber oil and gas. Kerana minyak yang paling banyak adalah 75% daripadanya berada di Sudan Selatan, dan selama ini minyak menjadi sumber ekonomi ataupun sumber kepada GDP Sudan lebih daripada 60% sebenarnya, dan ekspor utama Sudan kepada luar negara juga adalah hampir 100% adalah daripada minyak. Maka bila mana ketiadaan Sudan Selatan yang telah pun merdeka menjadikan Sudan sebuah negara yang semakin teruk, semakin miskin, dan kuasa politik juga seterusnya tergugat. Bila mana 75% daripada hasil bumi mereka tidak lagi dapat dinikmati oleh mereka. Cuma sedikit berkait Sudan Selatan, walaupun mereka telah merdeka, sehingga hari ini mereka tidak mampu untuk membangunkan negara mereka disebabkan berlakunya konflik dalaman dan perang saudara pula sesama mereka yang berada di Sudan Selatan tersebut. Okey, kita balik kepada Sudan. Pasca berlakunya apa yang kita sebutkan sebagai merdekanya Sudan Selatan yang menyebabkan ekonomi Sudan jatuh dengan begitu teruk, dalam keadaan Sudan berdepan dengan sekatan-sekatan ekonomi yang begitu ketat oleh Amerika disebabkan pelbagai isu, termasuklah penglibatan Omar al-Bashir ataupun kerajaan beliau dalam memberi pelindungan kepada Osama bin Laden satu ketika dahulu, hubungan yang rapat pernah dengan Iran, begitu jugalah dengan genocide yang berlaku di kawasan Darfur yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Maka hasil sekatan-sekatan ekonomi yang dikenakan kepada Sudan dan juga hilangnya punca pendapatan yang utama daripada Sudan Selatan yang merdeka menyebabkan pemerintah Omar al-Bashir berdepan dengan suasana yang tidak tenteram bila mana beliau mula mengesyaki wujudnya komplot di kalangan tentera-tentera beliau sendiri untuk menjatuhkan beliau, dan juga kekuatan politik beliau di kalangan rakyat juga semakin tergugat bila mana ekonominya semakin membarah. Itu sedikit kaitan di antara Sudan Selatan dengan ekonomi dan juga dengan kestabilan politik Sudan itu sendiri di bawah pemerintahan yang terlama iaitu Omar al-Bashir. Kemudian kita pergi pula kepada Darfur. Darfur ada sejarah yang tersendiri. Walaupun Darfur ini mereka majoritinya adalah beragama Islam, tetapi mereka adalah Afrika Sudan. Dan mereka bukan daripada Arab Sudan, berbangsa Arab, terutama yang datang daripada Hijaz, sebagaimana di kawasan utara yang kita bincangkan tadi. Dan Darfur ini mempunyai sejarah tersendiri, berbeza daripada Sudan, terutamanya di kawasan utara itu, bila mana mereka pernah mempunyai untuk tempoh yang lama sistem pemerintahan bersultan. Mereka mempunyai Sultan Darfur, dan Darfur itu sendiri asalnya kata daripada Darul iaitu negara, dan Fur iaitu negara orang-orang Fur. Dan pemerintahan Darfur itu adalah pemerintahan sultan daripada abad ke-17 sehinggalah abad ke-20 sebelum ianya dijatuhkan oleh British secara langsung pada tahun 1916. Dan di era pemerintahan Kesultanan Darfur itu, pemerintahnya mempunyai hubungan dengan Turki Osmaniyah ataupun Ottoman Empire, terutamanya pemerintahan di bawah Ismail Pasha yang memerintah Mesir pada ketika itu. Dan dalam tempoh tersebut jugalah pemerintah negara itu berdepan dengan satu suasana yang aman, yang mana rakyatnya semakin fokus kepada sektor pendidikan, kemajuan dan sebagainya. Dan pernah satu ketika mereka telah pun ditakluk ataupun menjadi wilayah naungan kepada Ottoman Empire yang berpusat di Mesir. Sehinggalah pada tahun 1916, kesultanan yang wujud pada era itu telah pun dijatuhkan, bahkan sultannya dibunuh oleh British. Maka Darfur digabungkan bersama dengan Sudan menjadi sebahagian daripada Sudan Anglo-Mesir, iaitu pemerintahan British yang menggabungkan Sudan dan Mesir pada era tersebut. Itu sejarah Darfur. Dan bila mana hendak merdeka, tahun 1955, Darfur juga digabungkan dengan Sudan bersama dengan juga Sudan Selatan kita bincangkan sebentar tadi, maka bergabunglah ketiga-tiga wilayah ini menjadi sebuah negara Sudan. Sehinggalah Sudan Selatan merdeka 2011. Dan selepas daripada merdeka, Darfur yang berada di bawah Sudan berdepan dengan penindasan bagi mereka, iaitu wilayah mereka bagi mereka dianaktirikan, tidak mendapat pembangunan yang secukupnya sebagaimana wilayah utara, walaupun banyak hasil bumi datang daripada Darfur. Kalau selatan tadi penuh dengan minyak yang begitu banyak, manakala kawasan Darfur pula penuh dengan hasil-hasil daripada lombong-lombong emas. Maka pergolakan berlaku di wilayah tersebut menyebabkan banyak kematian yang berlaku dan juga berlakunya ketinggalan, penindasan dan sebagainya yang disebutkan tadi, sehinggalah meletuskan satu kebangkitan rakyat di Darfur pada tahun 2003